beroperasi sehingga kini sebanyak 34 unit skrin sistem maklumat pekerjaan Akombi, ringkasannya sampai, telah dipasang dan beroperasi di operasi strategik di seluruh negeri. Sistem ini berfungsi sebagai medium penyampaian maklumat, peluang pekerjaan kepada rakyat secara langsung melalui paparan skrin digital di peringkat komuniti. Dan maklumat tersebut dikemaskini dari semasa ke semasa. Antara maklumat yang disampaikan termasuk tawaran jawatan kosong dengan purata sekitar 35 jawatan setiap bulan, kebanyakannya dalam negeri Terengganu. Selain itu, turut dipaparkan peluang pekerjaan dalam industri terpilih seperti penerbangan, perkhidmatan kereta api dan sektor halal, maklumat program temuduga dan karnival kerjaya, serta peluang latihan peningkatan kemahiran kepada pencari kerja. Melalui sistem ini, rakyat khususnya yang mempunyai akses terhad kepada teknologi maklumat dapat memperoleh maklumat pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat. Di samping itu, setiap iklan jawatan turut disertakan kod QR yang membolehkan pencari kerja membuat permohonan secara terus tanpa sebarang kos. Sekian. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Tak ada. Saya persilakan Wakil Permaisuri untuk mengukuhkan soalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mak Timbalan yang di-Ketua. Burung tukang makan kelkatu, soalan saya nombor 1. Soalan nombor 1. Silakan. Burung dia tu. Tak apa jelas molek ni. Burung apa? Burung tukang, burung malah. Burung kukang itu. Oh, okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Timbalan yang di-Ketua. Soalan yang berhormat Adun Permaisuri sebagaimana tentera bertanya tentang TVET. Kerajaan Terengganu melalui Yayasan Terengganu sentiasa komited dalam memperkukuhkan pembangunan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET sebagai satu daripada teras utama dalam melahirkan tenaga kerja mahir, berkemahiran tinggi dan memenuhi keperluan industri semasa. Bagi tahun ini, tahun 2026 ini, Yayasan Terengganu akan menaja seramai 547 pelajar dalam program kemahiran dan TVET dengan anggaran jumlah peruntukan sebanyak 7.5 juta. Program ini melibatkan pelbagai bidang teknikal dan industri seperti automotif, kimpalan, teknologi elektrik, aeroangkasa, maritim, hospitality serta teknologi industri. Dengan kerjasama 15 institusi sama ada milik kerajaan ataupun swasta yang berada di negeri Terengganu ini. Dan juga pihak kerajaan sentiasa mengadakan kerjasama strategik dengan industri untuk memperkukuhkan hubungan antara institusi TVET dan juga pihak industri melalui kerjasama strategik untuk memberi nilai tambah kepada kebolehpasaran graduan. Antaranya seperti kerjasama dengan Batik Air dan juga MAS, Malaysian Airlines. Melalui pelaksanaan program CJ Kemahiran Profesional Juruteknik Kapal Terbang yang menyediakan laluan terus ke industri penerbangan. Dan juga dengan industri berat dan teknikal seperti program welding, otomotif dan juga pemeriksaan industri NDT melalui TESDEC dan Ruang Tati. Kerjasama dalam sektor maritim melalui institusi seperti Ranako, Akademik Laut Malaysia dan UC bagi memenuhi keperluan tenaga kerja industri laut serta oil and gas. Terima kasih. Ada